Juga, penipuan telah sampai kepada lada hitam. Kita sedia maklum bahawa lada hitam asli diperoleh daripada pokoknya yang tinggi yang boleh mencecah 10 meter. Bijinya berwarna hijau, kemudian warnanya bertukar kepada merah kekuningan apabila mencapai peringkat kematangan, maka penuaian bermula dengan memanjat pokok dengan tangga panjang. Selepas itu, biji lada hitam dipisahkan daripada tangkai dan daun melalui mesin. Kemudian buah yang dituai direndam dalam air mendidih, kemudian dijemur di bawah matahari selama beberapa hari. Selepas itu, biji lada hitam yang kita kenali diperoleh. Tetapi malangnya, lada hitam ditipu dengan menambah biji betik kepadanya, dan kerana biji betik sangat menyerupai biji lada hitam, pembeli tidak akan perasan bahawa lada hitam itu ditipu, jadi dia membelinya dan menggunakannya secara normal, menyangka bahawa itu adalah lada asli 100%. Agensi Piawaian dan Keselamatan Makanan India, FSI, menyiarkan video melalui salurannya menunjukkan cara yang betul untuk mendedahkan lada hitam yang ditipu dengan biji betik. Ambil kertas putih dan letakkan biji lada hitam di atasnya, dan bawa kanta pembesar dan lalukannya pada lada. Biji lada yang tidak ditipu akan kelihatan berkerut, tetapi biji betik akan mempunyai permukaan yang licin dan tidak berkerut, dan warnanya hampir kepada perang. Dan terdapat ujian lain yang disiarkan oleh Agensi Piawaian dan Keselamatan Makanan India, FSI. Ambil segelas air dan tambah beberapa biji lada hitam ke dalamnya. Pada masa itu, lada hitam yang sihat akan tenggelam ke dasar, dan yang ditipu akan timbul ke permukaan.